Untuk kami tersediakan nombor pendaftaran. Encik tolong semakan untuk buat pengesahan kita yang bermula 5491. 5491. Okey, okey. Cuba nampak ke nombor itu di atas pada foto? Okey. 54918610. Lepas tu Encik tolong teruskan untuk buat pengesahan kita di sini, Encik. 1120. Ya. Okey, lepas tu Encik teruskan. 1120 2240. Okey, Encik tolong pusingkan kad ATM ke belakang, Encik. Okey, okey. Encik sudah tanda tangan ke dekat warna putih tu? Tak ada, tak ada. Ada ya? Ah. Encik wajib kena tanda tangannya. Sebab kad ni salah sampai kepada tangan orang lain, mereka senang boleh digunakan kad ni. So, Encik just ambil pen biru ataupun pen kita perlu tanda tangan dengan segera untuk mengelakkan sebarang masalah. Okey, tunggu sekejap ah, tunggu sekejap. Saya nak tanda tangan. Okey. Tanda tangan kat mana? Dia letak warna putih tu. Warna putih ah. Okey, okey, jap eh. Okey, lepas tanda tangan, lepas tanda tangan, Tanda tangan ya. lepas tanda tangan. Di sini Encik ada ahli keberapa saya untuk memasukkan kad ni daripada Maybank. Macam mana tak dengar? Dekat tanda tangan tu kami disediakan. Okey, okey. Ahli keberapa Encik? Ahli. Ya, ahli keberapa untuk memegang kad ATM ni daripada Maybank. Saya mana tahu? Sebelah tanda tangan tu kami disediakan. Tak faham ah. Di sebelah tanda tangan, Ha? Cik boleh nampak ke yang 3 digit nombor yang kita sediakan ahli keberapa ratus yang saya gunakan kad ni? 021. 021. Maksudnya Encik dapat kad ni daripada Maybank ahli ke 021. Kita macam mana masa kita bekerjasama untuk buat pengesahan kita di sini. Tadi saya cakap dengan Encik kan, di sini kita letak lagi satu kad baru yang bernama My Card Clinic. Ini adalah satu kod yang kita wajib kena buat pengantaran kepada setiap orang Islam di seluruh Malaysia. Boleh faham ya? Okey, okey. Okey, okey. Untuk nak hantar kad ni kepada Encik tolong bacakan alamat penuh Encik. Alamat rumah ke atau alamat tempat bekerja? 4210. Dengar tak?